Nama aku Teacher Salawati binti Muhammad Syohor. Aku berasal dari Taiping, Perak dan telah mengabdi selama 31 tahun dalam dunia pendidikan. Selama 11 tahun, aku berkhidmat sebagai warga SK Sri Manjung, tempat di mana aku menemui banyak kenangan manis dan juga cabaran. Aku diberi amanah sebagai Ketua Panitia Bahasa Inggeris, satu peranan yang telah membentuk diriku dan membuka peluang untuk berkongsi ilmu serta semangat bersama rakan-rakan sekerja. Tahun ini, hati ini terasa berat kerana ini merupakan tahun terakhir aku menyambut raya di SKSM. Rasanya sedih dan penuh terharu apabila memikirkan detik-detik indah bersama rakan-rakan, guru dan murid yang telah menjadi keluarga kedua. Aku sedar setiap senyuman, setiap perbualan mesra dan setiap cabaran yang telah kita lalui bersama akan terus hidup dalam ingatan. Dalam ramai-ramai murid, terdapat seorang murid yang telah mencuri hatiku. Dia sangat nakal, tapi begitu istimewa. Namanya Adli. Namun begitu, kini murid tersebut telah menjadi insan yang berjaya dalam kerjayanya. Hari ini menjadi ahli perniagaan yang berwibawa. Teacher, saya minta ampun beribu ampun. Hari tu, botol yang tumpah tu saya tumpahkan. Lepas tu, meja teacher yang berselerak tu sebab saya. Lepas tu, kotak pensel teacher tu saya yang rosakkan. Sinki yang melimpah hari tu saya lupa tutup. Lepas tu buku Fahim yang koyak tu saya yang koyakkan. Lepas tu bola yang terkena teacher hari tu saya yang tertendang. Ya Allah. Lepas tu teacher, kereta teacher yang cala tu saya yang calakan. Allah. Lepas tu beg teacher yang tali putus tu saya putuskan. Lepas tu cermin mata teacher yang hilang tu saya yang sorokkan. Teacher, maafkan saya ya teacher. Teacher maafkan kamu kali ini. Jangan ulang lagi. Faham? Semoga kita semua terus diberkati dan diberi kekuatan untuk meneruskan perjalanan masing-masing dengan penuh keyakinan dan kasih sayang. Aku akan sentiasa mengenang masa-masa indah ini dan walaupun perpisahan terasa berat, kenangan manis inilah yang akan terus menyinari langkahku ke hadapan. Bergembira di hari raya di Syawal mulia. Gembira bersama jamu selera, ketupat dan rendang sedia terhidang. Kami warga Sekolah Kebangsaan Sri Manjung mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.